Hari kedua di Hat Nyai. Lepas check out, kami breakfast di Dim Sum Zainal. Kat sini ada pelbagai pilihan makanan, dari roti canai, nasi kerabu dan pelbagai pilihan dim sum. Untuk dim sum ni, korang kena pilih di kaunter dan harga bergantung kepada jenis dim sum yang korang ambil. Disebabkan banyak sangat pilihan, kita orang dah rambang mata nak pilih yang mana. Aku ni botol air. Sama tak? Orang nak ambil video. Gede ya? Yalah. Next, kita orang ke Peng Heng Kitchenware. Tempat ni wajib singgah kalau korang datang Hat Nyai. Kedai ni dibuka setiap hari dari pukul 8.30 pagi sampailah 7 petang. Kedai ni memang besar, 2 tingkat dan susunan dia kemas. Jadi senang nak cari barang. Satu bahagian khas untuk alat masak, satu lagi untuk dekorasi, rak penyimpanan dan barang kaca. Masuk je dalam memang rambang mata. Dari pinggan mangkuk seramik, gelas kaca, senduk kayu sampai hiasan dapur semua ada. Desain dia pun lawa-lawa, warna pastel, ala Korea, Jepun, minimalis, semua style ada. Staff pun sangat friendly, walaupun tak semua boleh cakap English, tapi diorang sangat membantu. Kalau beli banyak, ada yang siap bantu packing elok-elok. Nak beli ya? Kakak Ana nak beli kau ni? Tu? Strawberry, strawberry. Ya, ingatlah ada strawberry. Dah settle shopping pinggan mangkuk, kami singgah di Strawberry Club. Kedai ni macam kedai eco shop sebab mostly barang harga 10 baht. Kalau dah masuk sini, susahlah nak keluar tangan kosong sebab semua barang-barang cute dan comel je. Duit tadi. Destinasi seterusnya kita orang ke Seavers. Untuk masuk sini, bayaran akan dikenakan sebanyak 30 baht seorang. Kebiasaannya orang datang sini untuk bergambar sebab banyak spot-spot menarik. Tapi kat sini ada juga kedai souvenir dan juga restoran. Tengoklah ambil gambar.
Oh, tak ada tu. Tunggu dulu, tunggu dulu. By the way, kat sini ada juga beberapa jenis haiwan yang dijadikan tarikan. Budak-budak mesti suka kat sini sebab dia orang boleh tengok dengan lebih dekat. Makanan untuk haiwan juga ada dijual. Kalau tak silap, harga dalam 30 hingga 50 baht satu pack. Nak jatuh tu. How? Nak lari. Nak kena ni. Ni nak tubik ni. Ni berjaya ni. Ni apa ni? Ayam. Ni ayam ko apa ni? Ayam. Arna. No, kak, anak tidur. Tu? Anak tidur. Oh ni gaya ni. Dodo. Burung dodo. Kejut kat lah ke? Si balang. No lah, balang ya. No lah juga. Tak balang lah je lah ni. Lagi dia. Bagi dia. Bagi. Sekarang hati rekod dulu. Ni anak Ken nak. Berkira lah. Habis dah. Beli mulu nak kali. Hui dia. Baby tu kakak. Dia pun tak. Tak si aku bujuk ni aku. Tak tu dekat mulut dia tu. Kakak ni baby ni sial lah kau baby ni. Ni kau baby. Ni kat ucik ni. Ni ucik Ha. ucik tu. Untuk lunch, kita orang makan di Ahlam Ayam Tempayan. Kedai ni dekat je dengan Silver Study. Signature menu kat sini mestilah ayam bakar tempayan. Ada juga pilihan menu lain seperti aneka sup, tom yum dan macam-macam lagi.
nasib baik kat sini ada sediakan surau dan tandas. Jadi kami solat dulu di sini sebelum ke destinasi seterusnya. Sebelum meneruskan perjalanan ke Narathiwat, kami singgah dulu di Masjid Songkla untuk ambil gambar. Dalam perjalanan ke Narathiwat, kami berhenti sekejap di deretan kedai yang menjual kacang dan makanan kering. Hello, Mai. Ini sedap Pak Ato. Lemak-lemak sikit. Ni ah. Nan satu. Hak ni super. Super hot ni. Ini kilo. Ini pakai. Disebabkan kami ramai, jadi kami membeli di kedai yang berlainan. Kebanyakan kedai di sini menjual makanan dan kacang yang sama saja. Cuma cara diorang approach customer tu yang berbeza. Ni berapa paket 100? 3 mulai sama nak kan? 300. 3 Oh, beli ya. Tahu dia beli lagi yo. Aku tak duit dah dah ni. Kok masing. Ni go tu ke masing yo. Belum. Masing sikit ini makan kai ke mana ni? Yo. 1 baht eh. Ni tak ada. Ni gapo? Ni gapo? Gapo oh. Kan ping. Berah. 35 sedap dia chim dai chim du. Chim dai. Chim du. แบบนี้เอาชิมได้มาเลยรสชาติเขาเลยเยอะแยะเลยbanyakเลยอร่อยสุดอ่ะ Aroy. Aroy mak. Roy cincin. อร่อยจริง Aroy cincin. คนมะก็กินได้ค่ะมะกินได้แล้วก็กีก็กินได้ ได้ได้กีโกซาโต้เลย Biasa. Oh, dah. Dah. Macam seku apa? No. Seku nyor ni. Seku nyor. นี่จับปูได้นะจับปู Ini tak omong kan? กระปุกนี่ก็จับปูได้ Kepok mana ke sedap? ได้เศษนี่จับปูได้หมดเลย Dia ni dua pakai atas tu. Boleh. Ha? Makan takat tu? Boleh ambil ah. Lagi? Di 300 kan? tak banyak ini juga Oh tu berapa? Super ya ke harga? semuaเลย Oh, kali dengan kau tu dulu. Tu ke? Ini boleh campur. นี่จับปูได้ดีกว่า1 Ni ke goreng ke? แกมาเซ็งก็ไปgoreng Kita kena goreng dulu ke? ค่ะgorengก่อนนะกระดอกมาสอบยังไม่สุกทีต้อง goreng ก่อนต้องทอด Kena goreng dulu lah. ดี Oh. กว่า1sama จับปูได้ได้แบบนี้1 Walaupun akak ni campur-campur cakap Thailand dengan Melayu, kita pun buat-buat faham je lah. ของอาเดะอะไรเพิ่มไหมตลอดไม่เอานะตลอด Telur. 420 Telur ya. 420 500 600 620 720 บาทเห็นไหมคะเราไปให้ Telur sifat berapa? พี่ให้นะ Ah, free. Tuyo atau 20 Oh.
Kong Kak 1,000. Saya 1,000 cukup ke? Ni saya punya. Okey. Desain ni kan sedap. Terima kasih nak Kak. Oh. Sama-sama. Ni 20 dekat Sonai kampung ke. Weh. Weh. Nah, kau dah mana ini? Kalau kan cicak nak. Ada ni lah makam nak. Selagi. Selagi, mana selagi? Mana selagi? Hiu saya mau beli. Hiu tu. Oh, kuning. Kami sampai di Narathiwat dalam pukul 8 malam macam tu. Masa tu hujan jadi tak sempat nak ambil video check-in. Disebabkan resort yang kita orang stay tu dalam kampung dan kita orang pun tak tahu nak dinner kat mana, jadi kita orang decide untuk ke 7E je lah untuk beli makanan. Ada? Tengok. Botel dulu. Wow, menariknya. Amazing. Amazing. Wow. Oh, habis ada molek ke? Tunggu batu lagi. Oh. Manis hai dia. Bila cik? Kita ambil rasa dah. Oh. Cukup. Tak sedut lah panasnya. Ngelah. Ngelah ni kau. Patak dah. Dah lah. Tengok ada kau weh. Tu ya. Tu ya. Ha? Ni ada cik. Sampai masjid ni pakai tak halal. Dapat apa Malaysia masuk. Tak halal ada. Disebabkan masing-masing dah lapar, jadi semua ambil makanan macam tak ingat dunia ya. By the way, kita orang suruh kakak 7E tu panaskan siap-siap makanan yang ready to eat tu sebab kat bilik tak ada microwave. Aku je ni ya.
Sebelum makan, kita layan dulu budak kecil ni nak buka blind box yang beli dekat Strawberry Club pagi tadi. Cik yang tengok. Tunjuk. Oh, comel. Tungging. Tungging kakak. Comel. Okey, bye-bye. Okay. Kita orang try lah air viral ni, banana milk campur coklat. Mungkin sebab ais tu banyak sangat, rasa tawar je. Pizza ni sedap, korang boleh cuba sebab roti dia lembut dan cheese dia tu banyak sangat. Ini pula nasi dengan ikan cili sos. Ikan tu rasanya ikan dori dan cili sos dia tu rasa macam Thai sos sikit. Sedap. Kalau korang suka pedas, bolehlah cuba makan popcorn chicken ni. Sebab serbuk dia tu ada rasa pedas dan juga rasa masam-masam limau sikit.